Kak nak satu nasi biryani. Makan. Kat sini Ya. So you nak lauk apa? Sini ada apa special? Untuk hari ni kita ada ayam biryani, kita ada Okay. daging biryani. This is kambing biryani, Okey, bagi kambing. kambing biryani Ya. Alright. Dan bagi satu ayam kuzi. You nak letak sekali tu nak pinggan lain? Nak letak sekali lah. Sekali, ya? Letak tepi. Nak Apa itu ayam kuzi? ayam kuzi. Ya, Nak bahagian apa? bagi Thai. Apa itu ayam kuzi? Ayam kuzi dia masak kicap rempah, pedas-pedas manis. Rempah Okay. kuzi ni dia rasa pedas-pedas manis. Alright. Okay, boleh. Thank you. Ini nasi biryani gam dia, resepi daripada Berserai lah, Batu Pahat. So kita ada gam ayam, biryani gam ayam dengan saiz yang insya-Allah memuaskan hati lah. Alright. Okay. Kita ada daging, Ni daging. ya, daging Okay. masak biryani. Ini kambing biryani. Jadi kita ada ayam merah. Okay. Punya top selling lah, kambing kuzi. Kambing kuzi. Ya, Ya, pedas manis juga lah. ya, dia ada rasa pedas-pedas manis. Okay. Okay. The last one is ayam kuzi. Ayam kuzi. Okay. Jadi kau datang, boleh ambil sekali. Dia ada set dengan nasi biryani tu. Ya, satu set lah. Ya, dia ambil satu. Alright. Dan kita ada sambal lada. Boleh ambil Dia bagi daging biryani. daging biryani. Boleh bagi kuah sikit. Sama tuan. Dan bagi masak ayam merah. Nak bagian apa? Bagi paha. Paha boleh. Ya, boleh. Okay, kuah sikit. Alright. Okay, thank you. Tambah.